Hyun Ki merenung saya lama, kemudiannya menggoyang dengan bajunya dan pergi. Apabila saya tidur pada waktu malam, saya berasa sedikit tidak selesa dan rasa seperti ada sesuatu yang hilang. Akhirnya, saya mendapat bantal dan memeluknya. Kemudian saya berasa selesa dan tidur nyenyak. Keesokan harinya, Chul berkata bahawa dia mendengar kabar Maharaja nampaknya tidak bersemangat dengan kulit yang buruk dan mood yang buruk pagi tadi. Mama, tuanku tidak akan benar-benar melayan gundik seo. Saya merenung tumpuk sayur-sayuran di bawah matahari. Sambil berfikir, Chul, kubis kami sedia untuk dituai. Chul segera menukar perhatiannya. Ya, ini adalah tanaman terakhir. Apabila tanaman ini selesai, saya tidak akan mempunyai apa-apa untuk ditanam. Saya tidak membawa banyak benih dengan saya hanya boleh mengeluh secara diam-diam. Tampalan sayur-sayuran itu kosong. Jadi saya dan Chul makan kubis selama 3 hari berturut-turut. Kami mula mendesak ayam betina tua bertelur setiap hari. Ayam betina tua itu panik dan menggigit tangan Chul. Chul berkata, Mama, bagaimana kalau kita pergi membeli beberapa biji benih lagi? Saya menepuk kepalanya dan sangat gembira. Akhirnya anda tidak mahu bersaing dengan gundik-gundik. Anda hanya mahu bertani. Chul terdiam. Baru-baru ini, Hyun Ki telah bermalam di tempat lain. Jadi, pada mulanya, Chul terus berbisik di telinga saya untuk mendapatkan kembali perkenan Maharaja. Namun, Chul akhirnya mendapati bahawa dia melakukan kerja yang sia-sia dan akhirnya menyerah kalah. Puas hati saya, tapi tak bercadang nak bertani lagi. Sebabnya sangat mudah. Dulu dapur istana kurangkan makanan saya, jadi saya terpaksa bergantung pada diri saya sendiri. Sekarang, makanan yang saya makan sangat baik, jadi tidak perlu menanamnya. Mata Chul gelap. Mama, kamu hanya malas. Saya berkata tanpa teragak-agak, iya. Musim panas telah tiba dan cuaca semakin panas. Saya terlalu malas untuk bergerak. Saya lebih suka bersembunyi di tempat teduh dan melihat ayam betina tua bertelur lebih penting lagi. Beberapa hari kemudian, seekor kucing menggigit ayam betina tua saya dan saya menangkapnya di tempat kejadian. Ia adalah kucing tabi dengan perut yang besar. Ia tidak takut apabila melihat orang datang, dan ia tidak akan melepaskan ayam betina tua di leher. Sida-sida kecil itu menangkapnya dan memasukkannya ke dalam sangkar. Saya tidak marah langsung, saya mencangkung di luar sangkar dan menonton dengan penuh minat. Chul kini memahami saya dengan baik. Mama, adakah anda mahu memelihara kucing sekarang? Ya, jika difikirkan, kokok mati di bawah mulutnya. Nyawa berganti dengan nyawa. Ia sepatutnya menebus sisa hidupnya untuk saya. Chul terpegun seketika. Siapa kokok? Ayam betina tua Li. Saya menjilat bibir dan berkata dengan yakin, nama yang saya berikan. Chul terdiam. Malangnya, kucing tabi ini mempunyai perangai yang sangat liar. Walaupun selepas dikurung selama sehari, ia masih tidak mempedulikan orang dan enggan makan atau minum. Ia membuat saya sedikit cemas. Tiba-tiba, Gundik Diu datang berjumpa. Gundik Diu tergesa-gesa masuk. Apabila dia melihat sangkar itu, dia meluru. Mimi, kamu benar-benar di sini. Kes itu telah diselesaikan. Chul dan saya berpandangan sesama sendiri dan bergurau. Gundik Diu. Jika ini kucing awak, maka awak berhutang nyawa kepada saya. Kokok saya mati digigitnya. Gundik Diu kelihatan terkejut. Kokok, saya kelihatan sedih dan berkata, Kokok adalah anak yang paling saya sayangi. Wajah Gundik Diu yang baik itu penuh panik. Saya tidak pernah mendengar bahawa permaisuri mengandung. Chul akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Gundik Diu yang saya sayangi. Kokok ialah seekor ayam yang dipelihara oleh mama kami. Dan mama kami mempunyai emosi yang mendalam dengannya. Ya betul, ia sangat dalam. Sangat dalam sehingga saya merebus sup ayam yang lazat malam itu untuk memperingati arwah Kokok. Gundik Diu terkejut. Apa? Hyun Ki berfikir, kenapa dia tidak cemburu? Onren berfikir, saya mahu memelihara kucing. Gundik Diu pada asalnya adalah puteri negara jiran. Sebab negaranya menyerah diri tepat pada masanya, hampir tiada siapa yang cedera. Dan keluarganya berkeadaan baik. Semasa perjalanan ke istana ini, ia adalah semata-mata ayahanda Gundik Diu ingin menggembirakan Hyun Ki. Kucing tabi itu dibawa masuk ke dalam istana oleh Gundik Diu tanpa diduga. Kucing itu sudah hamil ketika dia masuk istana. Kucing tabi baru melahirkan 3 anak kucing sebulan yang lalu. Dan kini hanya seekor yang terselamat. Dia memohon maaf atas jenayah yang dilakukan Mimi. Tetapi dia masih kelihatan tidak senang dan mencadangkan supaya dia memberikan anak kucing itu kepada saya untuk diambil sebagai anak angkat apabila ia mencapai usia 3 bulan. Saya melihat bahawa dia agak keberatan untuk berpisah dengannya. Sapu tangan di tangannya dipintal berulang kali. Jadi saya berkata, tidak mengapa. Kamu boleh cari ayam lain dan berikannya semula kepada saya. Gundik Diu mengetak bibirnya dan berkata dengan tegas, tidak, Mama. Saya pasti akan membuat Mimi bertanggungjawab atas Kokok. Kali ini giliran saya untuk berkata, baiklah. Apabila saya pergi melihat anak-anak kucing di istananya. Barulah saya faham mengapa dia begitu nekat. Sebab bayi Mimi dilahirkan sedikit bercorak dan hitam. Dalam kata-kata Gundik Diu,
seperti kain buruk. Saya tidak tahu jenis kucing Tom yang tidak berhati perut yang melakukannya. Saya rasa dia tidak kelihatan baik, malah anak Mimi sebegini. Saya merenung anak kucing itu lagi dan berkata, ia agak comel. Biarkan saya membesarkannya. Gundik Diu menggaruk kepalanya. Adakah Mama mahu memberinya nama? Saya menyentuh dagu saya dan berkata, saya hanya akan mendengar cadangan anda dan memanggilnya Rag-Rag. Gundik Diu terdiam. Beginilah cara saya dan Gundik Diu mula berinteraksi. Sebab kain buruk itu masih kecil dan Mimi masih dekat dengannya. Ia menyusahkan untuk membawanya. Jadi, saya kerap pergi ke bilik istana Gundik Diu dari semasa ke semasa. Gundik Diu mempunyai sedikit perangai wanita muda, tetapi sifatnya baik. Dia lebih mudah untuk berurusan daripada Gundik Seo. Apa yang penting ialah apabila saya memberinya kuih bunga, dia makan lebih banyak daripada saya. Jadi saya rasa orang ini boleh dipercayai. Gundik Diu banyak bercakap pada masa lalu. Dia banyak bercakap dengan Mimi. Tetapi sekarang saya di sini, dia bercakap dengan saya. Dia berkata bahawa apabila dia mendengar kabar angin sebelum ini, dia menganggap saya seorang mama cantik yang merancang banyak dan suka untuk bergaul. Tetapi sekarang, dia menyedari bahawa kabar angin itu tidak benar. Saya membetulkannya dengan serius. Ia tidak sepenuhnya suka dipercayai. Dia terkedu seketika. Apa? Saya berkata dengan tegas. Saya sememangnya seorang yang cantik. Gundik Diu terdiam. Sejujurnya, ibu saya berasal dari negara Hyunki. Sebab penampilannya yang cantik, ayahanda menjadikannya gundik, dan ibu saya meninggal dunia dalam kemurungan. Dan walaupun adik-beradik saya agak serupa dengan saya, mereka tidak secantik ibu saya, jadi penampilan mereka tidak secantik saya. Mungkin sebab saya sangat mirip dengan ibu saya sehingga ayahanda saya tidak mahu melihat saya. Sebab takut teringat dia telah kecewakan seorang wanita yang tidak bersalah. Semasa saya dilahirkan, Tuan Imperial yang bodoh itu memberi saya ramalan, mengatakan bahawa saya adalah penjelmaan semula syaitan musang. Kecantikan saya adalah bencana, yang ditakdirkan untuk membawa bencana kepada negara dan rakyat. Selepas saya memang cukup dewasa, ayahanda saya yang bijaksana memberikan saya kepada Hyunki, dikatakan kecantikan itu satu sumpahan, dan nenek saya yang membesarkan saya juga berkata bahawa kecantikan saya ini hanya boleh menjadi kutukan untuk saya. Tetapi saya fikir, siapa tahu jika ia boleh menjadi rahmat yang tersembunyi. Sebagai contoh, sekarang saya boleh menjadi seorang permaisuri. Kecantikan ini mesti menyumbang kepadanya pada suatu hari. Gundik Diu menyenggol saya dengan sikunya. Bukankah kamu yang paling disukai oleh Maharaja sebelum ini? Sekarang Maharaja sudah sekian lama tidak melihat kamu. Saya seolah-olah melihat Chul sekali lagi. Dan berasa tidak berdaya. Bukankah begitu rupa Harin? Kenapa perlu risau sangat? Anda boleh makan dan tidur dengan nyenyak. Betul kan, Rag-Rag? Rag-Rag, miau, saya mengangguk. Lihat, Rag-Rag bersetuju dengan saya. Gundik Diu terdiam. Apabila saya tidur pada waktu malam, saya teringat Hyunki dan bertanya kepada Chul. Sudah berapa lama tuanku tidak datang ke tempat kami? Ia lebih dari sebulan. Chul terkejut. Kenapa Mama tiba-tiba tanya saya ini? Mama demam ke? Saya menampar tangannya dan berkata dengan lucu. Anda baru sahaja demam. Dan ia semakin teruk. Tetapi apa yang saya takutkan? Saya jarang bangun di tengah malam. Saya berasa sangat panas. Seseorang sedang peluk saya. Saya terkejut. Siapa? Suara dingin yang dikenali dari atas, dengan sedikit mengusik. Adakah beta telah membangunkan awak? Jarang sekali. Yang mulia? Bukankah tuanku bermalam di tempat gundik malam ini? Hamba melihat tingkap itu separuh terbuka dan menarik nafas lega. Maharaja tidak malu, ya. Kenapa awak bangun? Awak mimpi terjaga kepanasan, kataku jujur dan menolaknya. Tuanku terlalu dekat, penat sangat berpeluh-peluh dan kena mandi nanti. Sebaliknya, Yunki mengeratkan cengkamannya di pinggang saya dan mencubit saya. Dia berkata, nampaknya permaisuri beta sihat baru-baru ini, saya merasakan nadanya sejuk. Seolah-olah dia dalam mood yang tidak baik. Jadi saya bergurau, mungkin sebab hamba makan ayam betina tua untuk menambah kesihatan saya. Dia benar-benar tersenyum. Membenamkan kepalanya di leher saya dan menggigit. Ion Rin. Jarang dia memanggil nama saya, dan dia berhenti bercakap selepas dia menyebutnya. Saya merasakan memanggilnya dengan lembut. Yang mulia, dia memegang saya dengan kuat untuk menghalang saya daripada bergerak. Dia mengetap gigi dan berkata, diam, oh. Jadi saya berhenti bercakap dan berhenti bergerak, seperti kata pepatah. Fikiran tenang secara semula jadi membantu tubuh kurang panas secara beransur-ansur. Saya tidak berasa panas lagi dan tertidur dengan bunyi nafas Yunki. Apabila dia bangun keesokan harinya, Chul berkata bahawa dia tidak pernah melihat Maharaja. Saya rasa Hyunki kembali ke tempat gundik melalui tingkap pada waktu pagi. Oleh itu, apabila Hyunki masuk melalui tingkap sekali lagi dan membangunkan saya tidak dapat menahan diri daripada mengeluh. Yang mulia, tuanku tidak tidur sama sekali.
bukan? Dia mencubit dagu saya dengan pandangan berbahaya di matanya. Awak tak nak beta jenguk? Tidak. Tuanku boleh datang pada bila-bila masa. Tetapi bolehkah tuanku bergerak lebih lembut? Susah betul nak dikejutkan tengah malam. Dia menolak dan berkata, kalau begitu adakah kamu mahu beta datang? Saya mengalah. Saya berkata, hamba sangat rela, sangat bersedia. Hamba hanya boleh bermimpi untuk mendapatkan tuanku. Dia mengedut sudut mulutnya, jelas tidak mempercayainya. Tetapi dia berasa lebih baik, malah berkata, kalau begitu beta akan datang setiap hari mulai sekarang. Saya berkata, ya, asalkan tuanku bahagia. Baiklah, saya akan tidur lebih banyak pada siang hari. Sejak itu, Hyun Ki mula melawat bilik tidur saya pada tengah malam setiap hari dan memeluk saya untuk tidur. Menurut apa yang Hyun Ki katakan, Hyun Ki mengalami masalah tidur di tempat gundik dan hanya boleh tidur di sini dengan saya. Ini mungkin disebabkan oleh daging lembut di pinggang saya. Saya terdiam. Walaupun Hyun Ki akhirnya dapat tidur. Hyun Ki masih tidur hanya di tengah malam setiap hari. Ini menjadikan tenaganya semakin teruk dan nampak semakin teruk. Chol berbisik kepada saya, Mama, saya mendengar bahawa mata tuanku telah hitam dan biru baru-baru ini. Mungkinkah Mama telah keterlaluan? Saya berfikir tentang orang yang memeluk saya pada waktu malam dan berkata saya gemuk. Dan berkata dengan sengaja, mungkin. Hyun Ki datang sangat awal malam itu dan berkata perlahan, adakah beta keterlaluan? Biasalah Hyun Ki tahu. Semua mata dan telinga Hyun Ki menjaga setiap gerak-gerik aku lepas masuk harem. Aku pun tahu, tapi aku malas nak ambil peduli. Suara saya sedikit bergetar. Yang mulia, hamba hanya bergurau dengan Chul. Dia agak pelik malam ini. Suaranya yang biasanya dingin sedikit melikit dan serak. Kalau begitu biar beta tanya awak, adakah beta sudah terlalu memanja kamu? Emosi Hyun Ki agak pelik malam ini. Suaranya yang biasanya dingin sedikit melikit dan serak. Saya menelan air liur saya. Tidak mustahil tuanku menjenguk gundik Suo setiap malam, Ion. Rain. Dia memanggil saya dengan gigi terkatup, kemudian memerangkap kedua tangan saya dan menekannya pada saya. Pada musim panas, memang agak panas. Selepas beberapa lama, suaranya masih sedikit serak. Ada sesuatu yang tidak kena dengan kemenyan di istana gundik Suo. Adakah ini sesuatu yang hamba boleh tahu? Saya cuba menutup telinga saya. Tetapi Hyun Ki menarik pergelangan tangan saya, hujung jarinya sejuk sedikit. Tetapi telinga saya senyap-senyap terbakar. Hyun Ki nampaknya mempunyai penglihatan yang sangat baik pada waktu malam. Dia ketawa perlahan dan mencubit-cuping telinga saya. Anda adalah permaisuri, jadi anda harus tahu. Sebelum ini di istana ayahanda saya telah melihat kaedah ini yang bersaing untuk mendapatkan sokongan dari Maharaja. Hyun Ki merasakan sesuatu yang tidak kena awal-awal lagi, tetapi dia masih menggunakan hilah itu untuk mencipta ilusi bahawa dia memihak kepada gundik Suo. Saya mendengar semuanya dengan senyap dan kemudian bertanya kepada Hyun Ki, Tuanku, adakah tuanku masih nak tidur? Sudah lewat dan hamba mengantuk. Hyun Ki berkata, tidurlah. Sebelum tidur, dia mengetak gigi di telingaku. Saya sebenarnya boleh tertidur, tetapi sebab saya kini tahu sesuatu yang saya tidak sepatutnya tahu dan penting untuk menyelamatkan nyawa saya. Saya bersandar dan menciumnya untuk menenangkan perasaannya. Dia kelihatan terkedu seketika, tersenyum hambar, memeluk saya dengan erat, dan berkata lagi, tidurlah, selepas hari ini, dia datang menjenguk lebih awal dan makin awal. Masih ada kabar angin di luar bahawa gundik Suo disenangi oleh Maharaja. Adik lelakinya juga berkuasa di negara asalnya. Kedua-dua mereka dari keturunan keluarga diraja negara asal gundik Suo cukup berjaya. Sebaliknya, negara asal gundik Diu yang menyerah lebih awal sering dibandingkan dengan adik-beradik gundik Suo. Selepas gundik Diu mendengar perkara-perkara ini, dia sangat marah sehingga dia tidak boleh makan apa-apa. Dia mengadu di hadapan saya, apa masalahnya menyerah diri. Betapa sukanya bagi penduduk negara asalku pada masa lalu. Ayahanda saya dan abang saya jelasnya tidak berbakat dalam urusan negara sama sekali. Bukankah lebih baik menyerah kepada Maharaja Hyun Ki? Saya melihat bahawa dia akan mencabut segenggam rambut daripada Mimi. Jadi saya dengan cepat menghiburkannya, biarlah mereka bercakap apa saja. Anda tahu, orang suka bergosip apabila mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dibuat. Ia tidak akan menjejaskan anda. Dia masih terkilan dan memarahinya seketika sebelum dia tenang. Kemudian dia berpaling kepada saya dan bertanya, Mama Ion Rain, apa pendapat awak tentang tempat asal Mama? Saya berhenti sejenak dan berkata secara bersahaja, biarlah secara semula jadi. Apa gunanya membimbangkannya? Saya tidak pernah bertanya kepada Hyun Ki tentang hal ehwal negara. Jadi sudah tentu saya tidak akan bertanya sama ada dia mempunyai niat untuk menakluk negara asal saya, walaupun ayahanda saya minta saya menikmati gaya bantal. Pandangan saya konsisten dengan gundik Diu. Orang-orang negara asal saya benar-benar tidak dapat menjalani kehidupan yang baik di bawah pemerintahan ayahanda saya.
Kebanyakan saudara-saudara saya hidup dalam kemiskinan, jadi masa depan negara asal saya adalah tipis. Tetapi saya tidak akan terlalu bodoh untuk menggalakkan Hyun Ki menelan negara asal saya sekarang. Saya tidak fikir saya mempunyai keupayaan yang begitu hebat. Jadi saya tidak berhasrat untuk terlibat dalam perkara-perkara yang menyusahkan ini. Setiap orang ada takdirnya sendiri. Saya seorang yang pengecut. Jadi secara semula jadi saya hanya boleh menjalani kehidupan seorang pengecut. Pada saya, teruskan hidup yang paling utama. Semasa saya menanam sayur-sayuran di istana terpencil negara asal, saya tahu bahawa selagi saya boleh bertahan, saya harus bertenang sebab tujuan ini. Saya tidak melangkah ke hadapan untuk menghalang menyelamatkan Hyun Ki pada hari dia diserang perisik. Orang pertama yang meluru ialah Gundik Soo. Gundik Soo cedera dan jatuh ke dalam pelukan Hyun Ki. Mukanya pucat dan muntah darah. Sebelum dia pingsan, dia tidak lupa untuk meninggalkan mesej. Yang mulia, baik-baik saja, pembunuh itu telah ditangkap. Tetapi Hyun Ki tidak memandangnya pun. Hyun Ki merenung Gundik Soo. Hyun Ki begitu masam sekali. Saya menekan keanehan dalam hati saya, dengan tenang mengalihkan pandangan, dan membantu menangani tindakan susulan. Pada malam itu, dikatakan bahawa Hyun Ki tinggal bersendirian sepanjang malam. Saya yang jarang mengalami insomnia selama ini, tidur dengan sangat tidak lena. Keesokan harinya, siasatan didapati bahawa orang yang cuba mencederakan Hyun Ki adalah seseorang yang dihantar oleh negara asal saya. Hyun Ki berang dan berbincang dengan menteri-menteri hal ehwal awam dan ketenteraan di mahkamah awal untuk menghantar tentera untuk menakluki negara asal saya, apabila berita itu datang. Gundik Diu baru sahaja menghantar Ragrag berusia 3 bulan dan memandang saya dengan risau. Saya tersenyum kepadanya dan tidak berkata apa-apa, menumpukan perhatian untuk mengusik Ragrag itu. Cuma cuaca semakin sejuk dan mungkin musim luruh sudah dekat. Hyun Ki tinggal bersendirian selama 3 hari. Apabila Gundik Soo akhirnya bangun, Hyun Ki naik pangkatnya sebagai Gundik Guibi. Adiknya menjadi jeneral. Saya sedang tidur dengan nyenyak di bilik istana. Hiburan harian saya adalah bermain dengan Ragrag. Kabar angin telah tersebar di luar bahawa perisik hari itu berkait rapat dengan permaisuri. Mereka perlu menyiasat saya dengan teliti. Kebetulan seekor burung merpati yang pulang telah ditangkap oleh Ragrag. Saya mengambil surat rahsia itu di kakinya dan pergi ke bilik imperial untuk mencari Hyun Ki. Secara keseluruhannya, sudah 7-8 hari saya tidak berjumpa dengannya, dan suasana tidak seharmoni sebelum ini. Hyun Ki kehilangan sedikit berat badan dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Tetapi keningnya sedikit lembut apabila dia melihat orang yang datang adalah saya. Beginikah cara permaisuri menghantar surat rahsia dari negara asal permaisuri? Dalam surat itu, ayahanda saya mencadangkan idea bodoh. Minta saya bekerjasama dalam dan luar untuk musnahkan Hyun Ki bagi mengelakkan negara asal saya daripada dijajah. Malah orang bodoh seperti saya tidak dapat berkata-kata, apatah lagi sama ada anak perempuannya boleh melakukan ini. Jika Hyun Ki terbunuh pun, mampukah ayahanda dapat mengalahkan negara kuat Hyun Ki? Tetapi surat ini juga mempunyai kelebihan, iaitu menunjukkan bahawa penghantaran perisik sebelum ini tidak dilakukan oleh negara asal saya. Lagipun, adalah mustahil untuk melaksanakan strategi yang sama 2 kali. Sejujurnya saya katakan bahawa saya tidak mempunyai keberanian, dan segala-galanya bergantung sepenuhnya kepada budi bicara baginda. Hyun Ki diam, membelai sekeping kertas itu, dan kemudian berkata selepas beberapa lama, Onren, adakah anda harap beta mati? Aku menggelengkan kepala kosong. Hyun Ki tersenyum. Tetapi jika beta memusnahkan negara awak dan membunuh seluruh klan awak, adakah awak mahu beta mati? Saya terpegun untuk masa yang lama dan berkata dengan jujur, hamba tidak tahu. Sejak saya masuk ke dalam istana, tuanku telah berbaik hati kepada saya, dan saya telah mendengar sedikit tentang perbuatan tuanku. Setahu saya, tuanku adalah seorang raja yang baik budi, dan tuanku harus hidup lama. Dia seperti tidak mendengar. Dia hanya perlahan-lahan berjalan ke arah saya dan menungkat dagu saya, matanya gelap dan tidak jelas. Bagaimana dengan hasrat diri anda? Adakah anda mahu beta mati? Suaranya ringan, tetapi ia mengingatkan saya secara tidak jelas tentang dia pada waktu malam. Nama saya kadang-kadang terlepas dari bibirnya. Onren, dia mengucapkan 2 perkataan pendek ini dengan cara yang sangat menyentuh hati. Saya seolah-olah disihir oleh matanya sedalam kolam yang dalam. Dan saya tidak dapat membantu tetapi menjawab, saya tidak berharap. Sebaik sahaja dia selesai bercakap, dia meletakkan bibirnya di bibir saya, dan apabila saya kehabisan nafas, dia dengan berat hati pergi, tersenyum puas. Kalau begitu saya akan hidup dengan baik. Ia meremehkan, tetapi ia seperti membuat ikrar penting. Saya bertanya soalan yang telah lama bermain di fikiran saya. Bagaimana dengan Gundik Soo, tuanku? Agak melampaui batas, tapi tak tahu kenapa, cuma nak tanya. Dia sudah duduk di belakang, memegang saya dalam pelukannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya wayang, saya berkata. Tetapi, dia menghalang pisau untuk tuanku, dia sudah menggosok belakang leher saya, jadi hanya sebab dia menghalang perisik, jadi beta perlu berbahagia dengannya.
Tidak kurang dari 10 orang pengawal di istana yang telah menghalang perisik untuk beta. Adakah beta perlu bahagia dengan mereka semua? Itu betul juga. Kemudian Hyun Ki berhenti bercakap tentang hal ehwal negara dan hanya bersandar pada saya dengan malas. Seolah-olah dia sudah lama tidak berehat dan sangat letih. Dia mungkin bermain catur. Dan sekarang saya berada di pihak yang sama dengannya. Sekurang-kurangnya saya tidak menimbulkan masalah. Jadi saya dipeluk olehnya sepanjang petang. Sebelum pergi, dia menghalang saya dan bertanya tentang naik nama saya. Ren, saya jarang merasa panas di muka saya. Ren. Dia melemparkan dua perkataan ini dengan senyuman. Anem ini sangat bagus untuk anda. Aku menjelingnya dan melarikan diri. Dalam beberapa hari berikutnya, Hyun Ki terus melawat Gundik Seo setiap hari dan melayan saya dengan sangat dingin. Namun, dia kembali memanjat tingkap semula pada tengah malam dan menggigit saya. Dia menyebut perkataan Ren seperti bunga. Dan dari semasa ke semasa dia meminta saya untuk menyebut naik nama dia. Kiki. Dia ketawakan saya seperti saya sehelai kertas kosong dan dia pula seperti dakwat. Saya tidak tahu nak balas apa. Yang mulia. Dia menggigit belakang leher saya dan berkata, panggil apa? Saya terdiam. Kiki. Saya berasa sedikit jijik. Dia tak marah pun. Dia cium muka aku sambil tergelak kecil. Selepas setengah bulan, kesihatan Gundik Seo kebanyakannya pulih. Jadi Hyun Ki mengarahkan jeneral untuk memimpin tentera ke negara asal saya. Apabila dekri itu dikeluarkan, saya masih tidak dapat menahan perasaan tidak senang. Seolah-olah apabila perang bermula, akan sentiasa ada beberapa halangan antara saya dan Hyun Ki. Lagipun, tidak kira apa, saya pada asalnya adalah puteri negara saya. Gundik Seo, yang baru pulih dari kecederaannya, datang kepada saya pada masa ini dan menghantar nota kepada saya. Angin musim luruh bertiup, dan gendang perang sedang berdegup. Saya tidak faham apa yang dia maksudkan. Tetapi saya berjumpa dengannya. Tubuhnya lemah, tetapi matanya menunjukkan keazaman. Mama, saya mempunyai ayat-ayat yang saya tidak faham. Dan saya ingin meminta nasihat daripada Mama. Saya tidak faham. Dia menyambung. Kampung halaman lama saya di selatan sungai. Ianya telah menjadi mimpi setelah 30 tahun. Adakah Mama tahu maksudnya? Saya tidak tahu. Saya tidak mempunyai guru untuk mengajar saya sejak saya dilahirkan. Saya tidak tahu apa-apa tentang muzik, catur, kaligrafi atau lukisan. Saya hanya boleh membaca sedikit perkataan. Terima kasih kepada nenek asuhan saya yang mengajar saja. Gundik Seo jelas tidak menjangkakan keadaan ini. Dan dia terkejut dan sedikit marah. Mama, ini adalah puisi yang menyatakan kesakitan penaklukan negara. Saya mengangguk. Oh, itu sahaja. Gundik Seo terkedu seketika dan merenungku. Saya bertanya lagi. Tidakkah kamu tahu apa maksudnya? Wajahnya sudah agak malu. Dan dia menarik nafas panjang sebelum meneruskan. Mama, tuanku telah memutuskan untuk menghantar tentera ke negara asal Mama. Secara konsedatif dianggarkan bahawa dalam masa 3 bulan, negara asal Mama akan. Mama, bagaimana boleh melupakan kebencian terhadap penaklukan negara? Saya sangat takut dengan emosinya yang kuat sehingga saya mengecilkan diri. Bukankah negara ini belum ditakluki? Anda harus mengatakan ini selepas 3 bulan, bukan? Gundik Seo terdiam. Gundik Seo akhirnya pergi, dengan pandangan matanya yang paling saya kenali. Selepas dia pergi, Chul bertanya kepada saya dengan berhati-hati. Mama, tuanku benar-benar ingin. Saya menyentuh ragra di tangan saya dan mengeluh. Chul, Mama kamu, dia sebenarnya memang tidak berguna. Anda tidak boleh menjadi hero yang boleh mengubah arus jika Anda hanya mempunyai kecantikan. Apa yang saya tidak sangka, Abang. Abang saya bukanlah setiap satu mereka tak berguna. Dalam 3 hari pertama peperangan, adik Gundik Seo mengetuai tenteranya dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, pada hari keempat, mereka menghadapi tentangan terdesak iaitu jeneral lawan ialah Abang Long saya. Dikatakan bahawa kedua-dua belah pihak berhadapan antara satu sama lain selama 7 hari. Sehingga ayahanda saya bergegas ke barisan hadapan dan menyerah diri. Apabila Hyun Ki memberitahu saya berita ini, saya secara tidak sengaja menjatuhkan gelas minuman dan membasahi separuh lengan baju saya. Hyun Ki tidak marah. Dia mengambil tangan saya dan mengelapnya perlahan-lahan dan berkata, dengan tenang, adakah anda bimbang setelah menyedarinya? Tiba-tiba saya mengangkat kepala dan bertanya, apa yang tuanku akan lakukan dengan keluarga hamba? Persoalan ini berliga-liga di fikiran saya sejak awal peperangan. Saya boleh meyakinkan diri saya untuk duduk dan menonton. Lagipun, ibu saya berasal dari negara ini dan separuh badan saya dipenuhi dengan darah negara ini. Oleh itu, apabila kedua-dua negara berperang, saya boleh kekal neutral. Lebih-lebih lagi, orang-orang di negara asal saya telah benar-benar miskin di bawah pemerintahan ayahanda saya. Ia tidak begitu baik, tetapi apabila ia berkaitan dengan kehidupan dan kematian, pertalian darah seolah-olah mengikat saya.